Cuba tengok bab wang ni. Puan ada simpanan bank RM9,000, faedah 3% dan saham RM6,000, dividen 6%. Bolehkah kita campurkan 3% tambah dengan 6% sama dengan 9% untuk mempercepatkan kiraan untung? Boleh ke macam tu kelas? Cuba tengok elok. Okey, apa maksud faedah sebenarnya? Apa maksud faedah? Faedah tu di mana kalau dia simpan bank. Kalau awak contoh, awak simpan bank RM10. Tapi lepas faedah bank berikan kepada awak 3%. Mana kata awak darab dengan daripada RM10 itulah. Dan saham RM6,000, dividen awak 6%. Bolehkah kita campurkan macam tu untuk mempercepatkan kiraan untung? Oh, ada yang kata tidak boleh. Okey, cuba kita tengok jawapan yang D. Tidak boleh. Peratus faedah dan dividen mesti dikira satu persatu kerana nilai wang asalnya berbeza. Okey, cikgu cuba tekan. Betul lah. Ui, bagus. Betul lah. Di mana faedah dan juga dividen adalah satu benda, dua benda yang berbeza. Awak tak boleh campur gaulkan dua benda tu. Boleh faham tak kelas? Dia kata tak boleh mencampurkan kadar peratusan pelaburan yang diikat pada jumlah modal prinsipal tabung yang berlainan. Okey, langkah yang seterusnya. Sheila dan adiknya makan buffet. Makan buffet RM60 seorang. Cukai perkhidmatan 6% dikenakan ke atas bil. Tahu tak cukai ni apa? Cukai ni di mana awak perlu bayar untuk kedai tu bayar balik kepada kerajaan. Okey, apakah langkah pertama untuk mengira nilai cukai? Apa langkah pertama untuk awak kira cukai? Adakah kita perlu tolak 6% daripada RM60? Tidak kan? Sebab apa? Awak kena tambah lagi. Tambah 6% daripada buffet. Boleh faham tak? Boleh faham? Tapi dia kata dikenakan ke atas bil. Adakah 6% tu dikenakan kepada seorang? Tak kan? Dikenakan ke atas bil. Tapi bil tu awak kena tengok dahulu. RM60 adalah untuk seorang. Kalau dua orang berapa kelas? RM120. Bagus. Itu yang cikgu masukkan. Jadi mana? Cuba tengok. Ada tak yang cikgu clue-clue yang cikgu cakap? B kan jawapan dia. Bagus anak-anak semua kan. Jadi awak kena peka. Seorang dia makan dengan adik dia. Jadi darab dengan dua. Dah boleh betul jawapan. Perlu kira tak? Tak perlu kira pun kan. Jadi dia hanya tanya apakah konsep yang anda faham daripada soalan ni. Boleh semua? Jarak sehala ke Kundasang ialah 180 km. Kenderaan guna 7.8 liter petrol per 100 km. Okey. Jadi dekat sini kita buat bahagi terus kan boleh? Dia ada tanya tak pasal pengiraan? Tak ada kan? Dia kata macam ni, jika soalan meminta petrol pergi dan balik, mengapa kita wajib darab dua? Kenapa kelas? Boleh ke soalan meminta kita, jika soalan meminta petrol tu pergi dan balik? Mengapa kita wajib darab dengan dua? Okey. Sebab apa? Satu hala 180 km kan, betul tak kelas? Betul. Kerana pergi dan balik bermaksud pemanduan mengambil jarak fizikal 2 kali ganda. Jadi pergi saja, lepas tu balik pula. Takkan tak balik rumah kan? Betul tak? Macam contoh, awak pergi sekolah, mesti awak nak balik rumah. Takkan awak nak duduk kat sekolah je kan? Macam itulah maksud dia. Boleh Okey, bagus. Okey, soalan yang kedua. Papan kraft 25 cm darab dengan 25 cm. Anda memotong bulatan berukuran jejari 12 cm. Apakah ukuran bulatan yang disemak untuk pastikan ia muat masuk? Macam mana awak nak buat kelas? B. Okey, awak kena cari dahulu tentang ukuran diameter bulatan. Betul tak? Faham tak? Diameter tu macam mana? Diameter tu, okey, aku nak tunjuk diameter ni macam mana. Ada yang tak faham tahu diameter ni macam mana. Okey, diameter ni macam ni tau. Okey, cikgu tunjuk Okey, ni bulat. Tak jadilah bulat. Sekejap cikgu. Cikgu try buat sekali lagi Okey, ni bulat. Okey, diameternya yang ni tau. Tu diameter. Kalau tengah-tengah ni contoh yang ni dipanggil apa kelas? Jejari. Kalau sini pun jejari. Kalau keseluruhannya dipanggil apa? Pandai. Jadi awak kena tahu beza tau. Diameter ke jejari. Saya takut dalam soalan, apakah ini? Contoh soalan keluar macam ni.
Apakah ini berwarna ungu? Kita jawab jejari. Sebab jejari tu setengah. Nampak tak setengah? Nampak kan? Okey, kalau diameter dia panjang macam tu, dia lurus macam tu. Boleh Alright. Okey. Jadi, apakah jawapan anda? B. Betul. B jawapan dia. Mesti dah lebih kecil dari segi dari tepi papan. Betul lah tu. Bagus. Okey, sektor membaca pada carta pi mempunyai saiz sudut 120 darjah. Okey, itu darjah tau. Populasi semua murid ialah okey 180. Mengapakah kita mesti bahagikan 120 dengan 360? Kenapa kelas? Okey. Awak faham tak berkenaan dengan carta pi? Nak cikgu lukiskan ke tak? Tak faham. Tak faham. Okey, Tuliskan tetapi boleh. Cikgu tulis. boleh. Sabar Cikgu buat. Sekejap. Cikgu tunjuk Okey, cikgu tunjuk. Okey. Cikgu cuba nak buat bulatan ni tau. Okey. Harap menjadilah. 1, 2, 3. Wish. Jadi tak bulatan cikgu? Jadilah. Kira jadilah kan? Okey. Contohlah kan? Okey. Macam mana untuk 120 darjah Okey, macam ni Contohlah 120 darjah. Okey. Kalau macam alamak dia lari pula awak. Sorry. Okey, jangan cikgu cuba sekali lagi. Okey, kalau macam ni 90 darjah tau. Okey, kalau macam ni 90 darjah. Okey, kalau keseluruhannya berapa darjah ni kelas? Kalau sini 90. 180. 360. 160 derajat. 180 kelas. Okey, kalau keseluruhan baru 360, betul tak kelas? Okey, agak-agak. Okey, cuba awak anggarkan sendirilah sebab awak suruh cikgu buat carta pi ni kan. Okey, awak agak-agak sendiri. 120 tu kena jarak sikit kan daripada 90, betul tak kelas? Betul. Okey lah. Cikgu buat sini sikit. Boleh tak jadi 120? Boleh lah kan? Kira halal lah kan? Cikgu anggarkan saja. Boleh? Ni 120. Okey. Awak dah belajar kan benda ni masa darjah 3 kan? Darjah 4 tak silap. Ikutlah darjah mana pun kan. Cikgu tak mengajar sekolah rendah tapi cikgu tahulah juga cara nak buat macam mana carta pi ni. Okey, sebab belajar sudut lah. Sebab awak kena pakai protector dan jangka lukis. Okey. Cuba tengok 120. Dia kata populasi semua murid ialah 180. Okey, awak kena faham. Kalau 180 orang murid, okey, bersamaan dengan 360 darjah. Sebab apa? Sebab 180 diklasifikasikan sebagai keseluruhan. Boleh faham tak kelas? Kesemualah. Boleh? Tetapi dia kata 120 adalah sektor membaca. Yang ni lah. Sektor membaca. Boleh nampak tak? Boleh? Boleh. Jadi populasi semua murid ialah 180. Mengapa kita nak bahagikan 120 dengan 360? Sebab kita nak kira berapa yang membaca. Faham tak ni kelas? Berapa yang baca? Berapa orang yang membaca? Okey, boleh. Kalau dekat sini kita tak tahu berapa. Seluruhnya, okey kelas. Keseluruhan carta pi ni, the whole unit ni adalah 180 orang. Jadi kita nak bahagikan dekat kawasan warna kuning ni, yang kawasan sektor membaca ni, berapa orang yang duduk? Berapa orang yang suka baca? Faham tak ni? Jadi kita kena buat apa kelas? Boleh nampak tak? Boleh. Kita nak tahu jumlah sebenar dalam bentuk orang. Sekarang ni dia bagi kita dalam bentuk apa kelas? Dalam bentuk sudut, betul? Sama juga dengan konsep darab bersilang tadi yang cikgu ajarkan. Kalau awak tak faham. Sama tak? Sama. Sama kan? Okey. Jadi kalau 120 sudut kita letak dekat bahagian sudut lah kan? Biar sama. 120 sudut. Sini nama lagi proof yo. Okey, boleh. Jadi kita kena buat apa kelas? Kita kena buat darab
darab bersilang. Okey, 120 awak darab dengan 180. Berapa awak dapat? Kira yang tu dahulu. 120. 21,600 kan? Betul tak? Betul. Lepas tu, awak kena bahagi pula dengan 360. Okey, sebab yang ni, yang bila duduk sorang-sorang, awak kena bahagi. Boleh nampak tak? Yang ni kena bahagi. Okey, boleh? Okey, jadi awak bahagilah potong. Potong kosong, jadi 2160 bahagi dengan 36. Berapa awak dapat? Jawapannya 60. 60. 26, 60 orang. 60 orang. Jadi yang suka membaca berapa orang? 60. 60 60 daripada orang. 180 orang. Pandai.